Okay guys, selamat datang dalam channel Ahmad Fikri. So hari ni kita akan main game sekali lagi, Plants vs Zombies Survival 9. Sebelum ni kita dah pernah main Survival Days. Kali ni kita nak main Night pula guys, iaitu malam. Okay, jom kita main. Okay, untuk pengantar semua, sorry lah satu hari saya tak record. Sebab apa? Saya tadi sibuk sangat buat kerja tempat lain. Okay, so saya nak bagi tahu korang sikit ni. Esok saya tak akan record tau. Sebab apa? Saya kena study dengan kawan. Sebab apa? Sebab saya tak tahulah. Aku rasa kawan saya suka. Tak apalah lagi, jangan buang masa. Jom kita ambil plants kita. Okay, ini adalah sun mushroom. Okay, sun mushroom ni, okay, sun mushroom wajib kena ambil. Sebab apa? Dia ni satu-satunya aktif malam. Kemudian ni juga. Okay, yang kecil ni ambil juga. Sebab apa? Dia ni satu-satunya yang paling terbaik guys. Kerana sebab dia ni, okay, nak ambil ni. Asyik ni. Okay, sabar. Sebab ini yang paling wajib sebab dia kosong. Okay, ni ambil juga lah. Kemudian okay, yang ni kena wajib juga ambil. Sebab apa? Biasanya kubur-kubur akan muncul waktu malam je. Okay, akan itu bom. Okay, go. Kalau aku terlupa, terpaksa lah. Nanti aku tunggu habis. Okay, permainan ni mulai. Kita try animator dulu. Sabar, seru sangat ni. Okay, sabar. Okay, di dalam. A zombie are coming. Okay, zombie dah datang. Okay, mari kita tengok hasil animator. Adakah dia berguna? Okay guys, apa yang paling penting, kita kena kumpulkan matahari dulu ni. Okay, sekejap ni. Okay, nak kuatkan. Aduh, suara tak cukup kuat. Okay. Okay, ni dekat depan. Okay, boleh tengok ni. Okay guys, ini mushroom ni saya kena sikit. Saya kan cuma tekan ni mushroom apa. Boleh saya bagi tahu dengan syarat saya kena baca dulu. Sabar. Okay. Okay, kita kena gunakan kuasa bintang guys. Kuasa bintang yang paling kuat. Okay guys, aku akan duduk diam je, nak tengok je reaksi gerakan mereka.
Mak, tunggu. Aduh, cari bom. Kenapa kena mak, tak cukup lagi. Aduh, cari bom ni. Susah nak dapat. Okey, sebelum kita satu, okey. Alamak, ni ada ni guys, tadi sama. Ni nak bom juga. Sabar. Ni nak ambil ni dulu. Aku rasa kena bawa pumpkin juga lagi. Ambil ni. Okey, start. Reset. Zombie are coming. Aku nampak nenek tu dengan kertas. Jangan sekali-kali hancurkan kertas ni. Siapa hancurkan kertas ni? Nenek mengamuk. Aku takut nenek mengamuk. Mata merah. Kepuk. Okey, kepuk. Oi. Wah, base kita makin berkembang. Aduh, sikit lagi. Rasa ini itu. Sikit demi sikit kubur ni nak bersih. Okey. Wih, sampai juga ni. Alamak, aku terbang ke mushroom guys. Aku sepatutnya buang yang pumpkin. Aku kena. More zombie approach. Okey, flag dulu. Susah ni nak sampai flag dulu. Okey. Itu yang ada tu guys. Sabar nak tengok dia. Okey. Kita nak ambil yang waktu malam guys. Ni nak ambil juga. Nak bawa. Nanti nak campur kena ni. Okey, bawa ni je lah. Okey, clear. Ready, set, planes. Okey. Sabar, bukan senang. Zombie are coming. Okay. Kita gabung dengan mereka. Aduh, dia sampai ke tak ni? Habis lah ni, kalau tak kena ni tak lepas ni. Lulus. Kita tak mungkin guys untuk pertahanan. Alamak, dia ni kedatang guys semua. Kita nak bekukan dia orang.
Aku letak apa? Patutnya aku letak ni. Okey, ni letak. Okey, aku nak ketua dia makan dulu. Oh, tengok. Ketua dia sendiri dah kena. Mati dah. Pergi ke tempat alam kamu. Kalau tak nanti pindah alam. Terus berdua cerita. Tak adalah aku gurau je. Okey, ni aku nak guna masa ramai. Ramai. Habis ketua dia dah mati. Okey, Wish, asal ketua dia di situ? Habis, kita mati. Asal dia di situ? Jangan nak ingat. Okey, aku rasa aku kena letak tu bagai apa nama tu? Yang spike tu yang bawah. Di jalan je terus tegak. Lepas. Okay, more zombie approaching. Okay, so aku nak dulu guys. Okay, ni nak ambil ni. Ni kena bawa juga lah. Oh, ni kopi ni. Okay, alright. Alamak, jangan letak ni. Kecuali yang ke tengah tu. Dia tengah tu dah ni. Zombie are coming. Aduh, aku tak tahu sangat sampai suara zombie tu hilang. Zombie are coming. Okey lah, aku buang lah. Baik, aku buang je lah. Okey, sabar. Okey, yang tengah tu kita tak boleh letak. Yang ni. Kita hanya letak sini. Nak bagi dulu Aduh, bangku. Okey guys. Nanti aku baca kat alamat nanti. Okey, alamat nanti kita tangan ni. Letak bangku guys. Okey lah, dia datang lagi. Mati yo. Amat. Okey.
Sangat dia mati. A wave of zombie is approaching. Okay, zombie lain akan datang. Hah? Tak mungkin. Benda tu dah hilang. Alamak. Aduh, ada satu dah makan dah weh. Ya, nanti aku ambil balik benda tu. Okay, more zombie approaching. Okay, so last ni sampai level nanti survive flat 4. Okay, flat 5. Okay, so benda tu dah hilang. So aku nak ambil yang baru tu kat sini. Okay, ni aku tukar. Ni aku geram sangat. Okay, play balik. Okay, benda tu hilang. Okay, aku pasal sekejap ni. Masalahnya aku tak nak dia orang curi kita pening. Okay, tengok. The zombie are coming. Aku tak kuat Okay, mana spike ni? Awak tak percaya, nanti kita tengok. Nak tu. Ayo zombie, teruskan menyerang. Kita dah diserang. Okay, ni tak baik ni. Takut ni. Ayo weh. Okay. Aku dah tinggal. Aku dah sejuk Okay guys, aku terus diam je nak tengok serangan diorang saja itu je. Okay? Tak. Okay, kat sini. Ayolah guys. Okay, berjaya. Okay. Ini yang terakhir guys. Kita tamatkan tempat ni. A final wave. Dia hilang sendiri. Macam mana dia boleh hilang sendiri? Weh, dapat Zen Garden lah. Okay, aku tak nak dia makan lagi. Aku nak bertahan. Dia tak lepas. Aduh, tak tolong lah. Apa guys? Weh, kita menang sama. Jauh. Kita menang. Okay, macam apa yang aku cakap tadi ialah sun mushroom. Bukan sun mushroom. Alamak, aku cakap. Lepas tu ini farm mushroom. Lepas tu dia akan bertukar menjadi glow mushroom. Kemudian yang aku cakap tadi tu spike wheat bukan spike wood. Aku ya ada macam mana aku dah salah faham Aku dah tak hafal. Aku memang dah hafal semua, tapi aku yang aku tak tahu nama dia je. Okay, kemudian yang apa yang aku kenal tu ialah ini. Ini starfruit dan orang boleh panggil dia cactus saja. Cactus. Senang lah nama. Maksudnya ini yang hancurkan kubur tu iaitu grave buster. Dan ini
mushroom. Ini adalah mushroom yang suka buka-buka orang, iaitu hypnoshroom. Okay, so korang dah tahu semua zombie di sini. So kita sampai saja untuk video kita kali ini. So sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa korang like dan subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng. Ada banyak lagi survival aku kena main, kecuali 3, iaitu pool, fog and room. So kita akan berjumpa lagi, akan datang. Bye bye semua.